budak-budak motor-motor dah beritahu depan dah ada roadblock. So aku memang dalam bag aku dah memang standby, cakap dah tiba masanya lah aku buka ni. Kira dah standby siap-siap lah. Masa beli motor aku dah beli dah L tu, tak tampal pun, aku letak je dalam box tu. Bila tiba masanya, time tu lah aku tampal L aku. Jalan selamba je lah. So daripada Vulcan terus ke lompat ke motor? Lepas Vulcan tu aku pakai 4 tahun. Then afterwards aku jual lah. Aku jual lah, dia nak pakai duit. Ada duit lebih. Kau jual tu kau pakai motor mana? Sekarang. Sekarang sebelum lepas kau jual Vulcan tu, kau pakai motor apa in between sebelum kau ambil motor lain? Aku ada motor Kapcai. Yang sekarang dah. Kapcai saya ada. Yalah, Kapcai kan. Aku pakai motor Honda Kapcai apa, Future. Honda Future. Dia 125cc. So daripada Vulcan lompat ke still Kawasaki. Aku pakai Z250. Z250 yang model lama. Orang kata tu model motor polis. Naked motor naked polis tu. Kan kadang-kadang polis kan pakai Ninja dengan Z tu kan. Motor tu